Hai Kak. Hai. Nak omelette ramen satu? Okey, dekat sini kita ada lebih kurang 7 jenis Maggi ramen. Single set adalah carbonara. Okey, boleh. Okey, yang ni original ramen punya paste. Kita akan masuk juga. Tak nak pedas boleh kat mandu So, yang paling penting sekali adalah ni dia Kalau aku tengok. Nampak tak? Yang ni apa? Ini paste sayur ini sendirilah Dalam dia ada apa? Dalam dia ada lebih kurang 8 jenis bahan. Then kita akan masuk cheese like Yang ni kita akan letak lah Tapi sausage ni sebenarnya Kak Manja dah rebus awal-awal supaya senang sikit lah. Ini cheese sauce. Yang ni cheese yes. Dan ni request sama ada nak pedas, kita akan buat ramen Korean spicy punya sauce. Ini. And then kita ada lagi penambahan sausage ataupun sauce cheese kat draw bahagian atas ni. Yang ini harga dia berapa? Dan itu saja. Okey, yang ini lebih kurang RM15. Kat sini kita ada yang jenis berlauk. Item semua sebiji RM1 sahaja. Okey. Nak rasa kata kenyang lagi, boleh je ambil benda ni. Okay, untuk kembali daging sukia sahaja RM2. Yang ini? Ya, ini sahaja. Okey. Manja akan masuk dekat dalam sini. Ada paste juga? Ada paste. Extra paste pun boleh. Okey. Okey, ini Maggi cheese. Wow, saya tengok pun sedap. Ayam bakar jenis berlauk. Sini potong lebih ataupun nak bawang goreng boleh request lah. InsyaAllah tadi customer suka juga bawang goreng